Korang pernah kena tak sleep paralysis? Sebab pengirim kali ni katanya dia pernah kena dan nampak benda yang sangat menakutkan. Jom dengar ni. Pada malam kejadian, Farid tersedar tiba-tiba. Tapi dia cakap seluruh badan dia tak boleh digerakkan. Dada dia rasa macam kena tindih kuat sangat sampai nafas dia jadi tersekat-sekat. Dia kata dia pernah juga kena sleep paralysis, kena tindih sebelum ni. Tapi kali ni dia rasa lain sikit. Dalam keadaan kaku dan tak boleh bergerak tu, Farid kata dia dengar ada satu bunyi yang bermain halus kat belakang. Berulang-ulang, kata dia, bunyi seakan-akan macam daging ataupun sesuatu yang sedang dibakar. Dan dalam masa yang sama, perlahan-lahan ada bau hangit menusuk ke dalam hidung dia. Sama macam bunyi tadi, bau pun bau yang sama, bau macam sesuatu baru je dibakar. Dia cuba palingkan kepala dia tapi tak dapat. Nak gerakkan hujung jari pun dia kata tak larat. Dan Farid cakap walaupun dia tidur dalam aircon, dia rasakan yang suhu dalam bilik tu mula terasa hangat. Nak dijadikan cerita, sebab mata dia je yang boleh bergerak, dia jeling ke arah bucu katil dia. Dan kata Farid, masa tu dia nampak dekat tepi TV yang ada depan katil dalam bilik dia tu, berdirinya satu sosok yang sangat menakutkan. Sosok berupa seorang lelaki dengan kulit hitam yang seakan-akan terbakar. Sosok makhluk tu tak ada mata, kata Farid, tapi dia dapat rasakan yang seperti benda tu tengah memandang tepat ke arah dia. Dalam keadaan ketakutan tu, satu-satunya benda yang terlintas dalam hati Farid adalah untuk baca surah Al-Fatihah. Mulut dia tak dapat nak bergerak, tapi kata Farid dia cuba untuk baca dalam hati. Baru je terdetik Bismillahirrahmanirrahim dalam minda dia, tapi makhluk tu dah mula melangkah selangkah ke depan. Bunyi tu makin jelas dan bau hangit tu makin menusuk. Farid tetap gagahkan baca dalam hati dia ayat demi ayat. Tapi setiap satu ayat habis dibacakan dalam hati, makhluk tu melangkah selangkah lagi dekat. Perlahan-lahan makhluk tu mendekat. Seakan-akan usaha Farid baca dalam hati tu tak memberi apa-apa kesan. Di setiap ayat yang dia habis baca, makhluk tu makin dekat, dan di setiap baris perkataan yang dibaca dalam surah tu, bau busuk hangit tu makin menyengat. Dan dalam masa yang sama, tekanan yang dirasa kat dada tu makin lama makin kuat, makin ditekan-tekan dekat dada dia, kata Farid. Walaupun dia sedar yang setiap ayat dia habiskan tu makhluk tu makin dekat, tapi Farid tak berhenti. Dia cuba habiskan juga sebab dia takut kalau dia berhenti, makhluk tu panjat naik atas badan dia pula. Dan Alhamdulillah, kata Farid, bila dia sampai ke ayat yang terakhir, makhluk tu tiba-tiba hilang. Bunyi benda terbakar tu terus senyap dan bau hangit ataupun bau hangus benda terbakar tu lenyap serta-merta. Rasa menekan dekat dada dia tadi pun dah hilang dan Farid dah boleh bangun. Dia bangun perlahan, dia tengok sekeliling bilik dan makhluk tadi betul-betul dah hilang. Tapi Farid tahu, walaupun orang kata bila kena sleep paralysis ni kita boleh berhalusinasi, benda yang dia nampak tu dia memang yakin 100% bukan halusinasi. Korang rasa macam mana? Dan apapun benar atau tidak kisah yang dikongsikan ini, korang nilailah sendiri.